Kejayaan tu bukan untuk orang yang berharap, tapi untuk orang yang bertindak. Ramai orang suka quote, letak kat wallpaper, share dekat story, like, save. Lepas tu, hidup masih sama. Diorang fikir motivasi tu datang daripada ayat-ayat yang cantik. Sebenarnya motivasi tu datang daripada tekanan dan tindakan. Dengar betul-betul quote ni. Kalau hidup kau senang hari ni, itu sebab kau belum push diri kau cukup jauh. Kejayaan tak pernah lahir daripada zon selesa. Kejayaan datang daripada letih, takut, tapi kau terus jalan. Kenapa ramai orang gagal walaupun penuh dengan motivasi? Sebab diorang ni weak. Tunggu mood, tunggu yakin, tunggu perfect. Tapi hakikatnya, orang berjaya, dia gerak dulu. Yakin tu datang kemudian. Disiplin datang dulu, baru motivasi ikut. Pegang 3 kod ni kalau kau nak berjaya. 1. Disiplin hari ni, kebebasan esok. 2. Tak konsisten, tak ke mana. 3. Hasil tak pernah menipu. Tapi alasan selalu menipu. Tanya diri kau, apa satu tindakan hari ni kau buat untuk masa depan kau? Atau kau hanya kumpul ayat motivasi tanpa gerak? Quotes tak akan selamatkan hidup kau, tapi tindakan kau akan selamatkan kau. Gunakan motivasi untuk bangun, bergerak dan lawan diri sendiri. Sebab kejayaan bukan milik yang paling bijak, tapi milik orang yang tak berhenti melangkah.